Jamal Abdillah akhirnya tampil menjelaskan isu yang membuat ramai peminat tertanya-tanya apabila sebelum ini tular video dirinya dikatakan mahu bersara daripada dunia seni. Menurut Raja Pop negara itu, apa yang diperkatakan di atas pentas sebenarnya cuma gurauan spontan dan bukan keputusan sebenar untuk meninggalkan dunia hiburan. Ceritanya bermula apabila Jamal dijemput membuat persembahan di sebuah majlis, tapi menurut beliau, dia terpaksa menunggu hampir 4 jam sebelum tiba giliran untuk menyanyi. Bayangkan, seorang penyanyi legenda yang sudah lama berada dalam industri menunggu terlalu lama sampai semangat untuk membuat persembahan mula hilang sedikit demi sedikit. Katanya, masa itu dia memang sudah rasa penat dan lemau. Tambah pula, ramai artis baru membuat persembahan lebih awal sebelum dirinya naik ke pentas. Disebabkan terlalu lama menunggu, Jamal mengaku dia mula risau kalau persembahannya nanti tidak mencapai tahap yang diharapkan peminat. Sebab itu juga, ketika sedang menyanyi, dia sempat berseloroh mengatakan mungkin selepas hari lahirnya nanti dia mahu bersara. Tapi menurut Jamal, semua itu hanyalah gurauan pentas semata-mata. Orang seni sebenarnya tak ada istilah bersara. Ayat itu terus melegakan ramai peminat yang sebelum ini risau jika penyanyi lagu kekasih awal dan akhir benar-benar mahu meninggalkan dunia muzik. Bagi ramai peminat, Jamal Abdillah bukan sekadar penyanyi biasa. Suara dan lagu-lagunya sudah jadi sebahagian daripada kenangan hidup ramai orang sejak bertahun-tahun dahulu. Kadang-kadang bila melihat legenda lama mula bercakap tentang penat dan usia, ramai terus tersedar. Masa memang berjalan sangat cepat. Pada pendapat korang, artis legenda macam Jamal Abdillah masih relevan sampai sekarang? Atau generasi baru sudah mula ambil tempat mereka? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.